Dalam era globalisasi ini, pendidikan semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Penggunaan bahan digital dalam pembelajaran ialah satu keperluan untuk melahirkan generasi yang celik teknologi. Malaysia berusaha memperkasakan transformasi digital dalam pelbagai sektor termasuk pendidikan. Hal ini bertujuan memastikan pelajar mendapat peluang pembelajaran berkualiti dan meluaskan akses kepada teknologi. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) komited dalam memperkasa transformasi pendidikan digital bagi melahirkan generasi fasa digital yang berdaya saing. Dalam dunia pendidikan yang semakin digital, apakah bahan digital yang mampu memperkasa pendidikan negara? Saya, wartawan Muhammad Amirul Akif bin Muhammad Khairil, wartawan SPTV yang akan mengupas tentang peranan aplikasi Akademi YouTuber atau dikenali sebagai AYU Apps. Akademi YouTuber ataupun AYU muncul sebagai satu inisiatif yang membawa revolusi dalam pembelajaran. Apakah AYU dan bagaimana ia mampu membantu pelajar serta guru? Akademi YouTuber Malaysia ataupun AYU bukan sekadar platform video pendidikan, tetapi juga satu gerakan besar dalam dunia pendidikan digital di Malaysia. AYU menghimpunkan guru-guru di Malaysia untuk menghasilkan video pendidikan di YouTube secara percuma. AYU juga berkolaborasi dengan eDidik dan juga Kelab Guru Malaysia ataupun KGM untuk melatih guru dalam menghasilkan video PDP berkualiti tinggi serta menyediakan platform pendidikan digital kepada pelajar. Dunia pendidikan kini berkembang pesat, tetapi masih ramai pelajar menghadapi cabaran dalam memahami pelajaran. Bagaimana bahan digital boleh mengubah situasi ini? Inilah apps AYU, platform pembelajaran digital percuma yang membantu pelajar dan guru meneroka pendidikan dengan lebih mudah dan menarik. Dengan hanya beberapa klik, pelajar boleh mengakses pelbagai topik yang diajar oleh guru-guru berpengalaman di seluruh Malaysia. Guru juga boleh menggunakan apps AYU untuk menjadikan sesi pembelajaran lebih interaktif. Antara pencapaian apps AYU ialah apps AYU telah diiktiraf di pelbagai peringkat dengan pencapaian inovasi luar biasa. Kini, pendidikan digital bukan lagi sekadar impian tetapi satu realiti. Pada pandangan cikgu, bagaimana aplikasi AYU ini berfungsi dan membantu pelajar dan guru dalam pembelajaran harian? Dari segi guru, guru-guru boleh mengakses apps daripada apps Akademi YouTuber ni dan menggunakannya dalam PDP dan pelbagai subjek yang terkandung dalam apps AYU ni sangat bermanfaat untuk dijadikan bahan PDP. Dan untuk pelajar pula, pelajar boleh mengakses di mana saja menggunakan handphone ataupun tablet ataupun komputer, belajar melalui apps AYU ini. Semua subjek ada, daripada sekolah rendah, sekolah menengah hinggalah ke universiti. Tadika pun ada. Jadi pelajar-pelajar boleh mengulang kaji mata pelajaran yang disukainya di rumah dan di mana saja yang mereka berada. Boleh saya tanya anda, apakah komen anda mengenai aplikasi Akademi YouTuber ini? Saya rasa penggunaan ini sangat bagus dan saya akan cuba untuk menengok app ini di rumah untuk mengulang kaji kerja-kerja di rumah. Kalau saya tidak faham, saya boleh menonton app ini dan saya ulang-ulang lagi. Di sini juga terdapat banyak channel-channel dan mata pelajaran. Cikgu-cikgunya pun sangat baik dan rahmah dan bertauliah. Lagi satu, app ini juga adalah option yang percuma. Aplikasi AYU bukan sekadar platform video pembelajaran tetapi juga satu ekosistem yang membantu pelajar dan murid dengan pelbagai sumber interaktif. Malah, guru juga boleh menggunakan aplikasi AYU untuk mengendalikan kelas dengan lebih berkesan. Berjasa demi nusa bangsa.